Kalau aku sliding tackle daripada tepi, Tackle tak boleh. tak kena dia. Kena bola. Dapat bola dulu. Satu lagi rule dia, sliding pun tak boleh. Macam yang ada satu bola sepak tu, boxing football. Kau pernah nampak? Boxing Tak football ada, dancing football ada. Ada sekarang. Dia main bola macam biasa, sepak, tapi dia boleh tumbuk opponent tu. Bola ke lain tapi tumbuk je lebih. Lepas tu sekarang ni pun dah banyak tak start nak masuk UiTM, dah nak start masuk. Dia nak fokus kepada Yeah, student universiti yes. Tapi apa bunyi pun tak tahu lah. Sekarang? Sebab kau tak dengar. Sekarang Sekarang tak payah macam buang masa lah. Masuk je lah terus. Kita nak borak apa ni? Tak, Mana Wan? Aku Wan tak ada, aku tanya. Tak, sebelum kau cerita pasal Wan, dapat dulu ni buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023 dan juga masih bernyawa di TikTok Shop Surat Media. Dalam buku ni ada cerita-cerita. Kau macam tak nak backup aku langsung Aku tak hafal skrip. Tu skrip Wan, sebab tu aku tanya. Sorry. Habiskan. Dalam buku ni kita cerita pasal perjalanan kelab-kelab yang bermain dalam Liga Super lah. Perjalanan diorang daripada pre-season, half season, tukar jurulatih 8 kali, fans mengamuk, CEO lari daripada stadium. Lepas tu pandang-pandang belakang. Tu pandang belakang, gaduh, beli player apa, jual player Kata dia dah nak letak jawatan. Betul lah? Tak pasti lah. Itu masih ura-ura. Aku saja tambah. Tapi itu belum masuk lagi dalam buku. Sebab buku ni kita ceritakan pasal season yang sebelum ni lah. So dapatkan lah perjalanan cerita kelab-kelab ni dalam buku ni. Cerita orang yang kena simbah asid pecah Ada? kereta tu ada. Ada? Beli kat mana? Di TikTok Shop Surat Media. Okay, boleh? Okay. Hari ni kita tak nak sembang pasal bola sepak Malaysia sangat lah. Sebab bola sepak Malaysia sekarang dalam episod berduka. Ayat tu betul macam kecewa kan? Kecewa. Jadi kita nak keluar daripada kancah kedukaan, kepompong. Wah, lain dah. Betul. Kepijak sikit kau Ya. Kepompong kedukaan kepada satu era baru bola sepak. Macam bijak lah ayat aku kan. Satu era baru bola sepak yang mengetengahkan aktiviti bersukan bola sepak dengan gaya dan cara berbeza daripada yang sedia ada kita tahu. Sebab biasa bola sepak orang lari ke jalan? Lari kan. Biasa bola sepak boleh tackle ke tak boleh tackle? Boleh tackle? Boleh tackle kan. Tapi sukan ni dia ada rules dia yang kita tak boleh buat. Sukan Tapi ni maksud kau sukan lain? Bola sepak juga? Main bola. Macam biasa. Benda bulat. Benda bulat. Gua pun bulat. Bola yang sama. Bola yang sama. Faham. Jadi untuk memperkenalkan tentang sukan ni, aku membawa seorang individu yang aku boleh cakap ini antara individu yang aktif lah sekarang ni menjadi pelopor kepada sukan ni di Malaysia. Ayat besar sangat tu. Ayat tak nak kalah pelopor. Kau tak boleh cakap lagi. Aku akan zoom out muka kau. Ya je edit. Tak payahlah. Jadi kita buat siapa ni? Bersama kita hari ni Hafiz Hamidun. Bukan Hafiz Osman. Selamat datang Bis. Selamat datang Bis. Terima kasih Surat Media jemput. Borak-sorak. Sorry. Ini banyak sangat Surat Media parent company. Ini sub. So ni borak-sorak Terima kasih Syakir, Encik Kai. Kai. Encik Apa yang kata lainnya bola sepak ni? Okay. Sukan yang dipelopori oleh Hafiz sekarang adalah nama yang diberi walking football. Atau nama bahasa Melayu je, mungkin kau tak faham bahasa Inggeris. Aku terjemahkan. Bola sepak berjalan. Okay. Kau pernah dengar? Kau pernah nampak? Tak pernah nampak. Tapi duk tengok yang video Johan buat kelakar waktu main kat Brunei tu, yang dia lari guling. Yang duk berjalan tu macam tu lah dia punya gayanya. Dia tak gaya berlari. Jalan macam Johan tu lah. Itu macam terlalu sutun. Faham. Jadi jalan macam biasa. Faham. Tapi ada rules dia yang ni nak kita perkenalkan lah. So mungkin Hafiz lebih mahir lah untuk memperkenalkan pasal sukan ni. Jadi kita jumpa Hafiz. Boleh. Okay. Fiz, cerita sikit Fiz, macam mana walking football ni? Kita panggil walking football lah, bola sepak berjalan. Kita panggil senang walking football lah. Walking football. Walking football. Kalau orang sepak berjalan ni, orang langsung tak faham nanti.
Okay. Kena cakap walking football. Faham? Apa beza bis walking football dengan bola sepak yang sebenar? Dia kalau nak kata secara Basic lah. general. Sebabnya walking football ni dia sebenarnya satu sukan alternatif sebenarnya. Okay. Orang yang nak main bola sepak yang macam kata tak boleh berlari lah, kasar kan. Jadi dia salah satu alternatif lah. Macam foot golf juga. Foot golf pun alternatif orang nak main. Tapi Football. main foot golf kan. Okay. Contoh macam pickleball, mungkin gabungan daripada tenis ataupun pingpong kan. Sama juga walking football ni. Walking football ni orang yang dia bola padang ada juga, futsal pun ada juga. Bola baling pun kata boleh masuk. Macam rule dia ada juga macam bola baling. Walking football ni? Ya. Yeah. Okay. So dia secara kalau kata ni sukan ni dibawa masuk juga daripada geng-geng British lah, pada England lah asal dia. Daripada sana. Daripada sana asal mula-mula dia tu. Ini dia punya kapla dia dengan under FIFA ke atau ada persatuan lain? Kau pakai perkataan biasa boleh tak? Aku confused. Kau pelah pergi ke mana ayat ni? Tak, kalau bola sepak biasa kita di bawah FIFA. And then dekat Malaysia di bawah FAM. Okay. So walking football ni macam mana? Kalau buat masa sekarang ni walking football ni kalau secara world punya dia ada dua lah yang besar, WFA dan satu lagi yang bawah Australia punya. Cuma kita kalau kat Malaysia ni mostly saya tengok community akan refer kepada WFA tadi tu, yang daripada England tadi. Faham. Dia macam tu. So nak kata badan FIFA ke apa tu tak ada lagi sekarang ni. Dia masih lagi ada banyak badan-badan yang kecil-kecil lain lah. Mic kat mulut bis. Saya tahu awak di walking football tapi dia buat tangan dia walking ke bawah. Oh maksudnya dia tak ada badan dunia lah dia tak ada. Dia setakat ni masih belum ada lagi. Tapi dia orang dah ke arah situ lah. Dah nampak lah dah buat kongres, dah start buat macam jumpa-jumpa dengan mana-mana persatuan yang dah ada tu. Dia dah start buat lah. Aku masih tak clear kenapa walking football. Kenapa tak main bola futsal ke macam biasa? Macam dia kalau macam biasa. Kan dia cakap dia alternatif. Dia belum lagi dia macam ni lah. Asal dia punca walking football ni. Dia orang tua sebenarnya yang main walking football ni. Itu point kita cari. Awak dah pusing kapla lah apalah. Dia dah sampai Australia tadi. Okay, maksudnya back to the point. Orang tua. Maksudnya walking football ni budak-budak muda, maksudnya budak-budak main bola macam biasa. Tapi bila dah tua ni kita tak larat nak berlari tu. Dia convert kepada walking lah. Tapi still main bola lah. Sebab mungkin ada individu tu nak main bola lagi tapi dah tak larat. So dia convert kepada berjalan. Betul. Dia diperkenalkan oleh untuk generasi tua. Tapi bila bukannya generasi tua je boleh main game ni kan. Bila dia tengok sesuai untuk orang yang injured ACL ke, tapi nak main bola. Semangat main bola tu ada, tapi dia punya sukan tu nak main bola macam secara biasa tu dah tak boleh. Oh, maksudnya kalau dia sebelum ni player bola dah injured, takkan lah nak convert main pickleball. Gay lah. Faham. Dia still nak sepak pakai kaki dia. Dia still nak main bola sukan berkaki. Faham. Jadi cuma dia tak larat nak lari. So itu je lah point dia Dia kalau asal dia macam tu lah. Tapi bila banyak research buat, dia ada lebih daripada tu sebenarnya. Contohnya bis? Contoh dia kalau macam saya di Mesti Melaya lah. Kita dapat permulaan walking football di Mesti Melaya ni, kita dapat grant dan kita untuk bagi budak-budak yang obesity, budak-budak sekolah. Itu mula-mula, bukan orang tua. Kita buat adalah untuk budak-budak sekolah. Sekolah menengah, sekolah rendah? Kita buat sekolah rendah masa tu. Kenapa fokus budak-budak sebab sekolah? Kalau kita fikir, kita sebenarnya awal-awal kalau kita tengok generasi sekarang ni dah banyak main gadget semua kan. So banyak sangat kanak-kanak yang kurang aktif. Jadi salah satu yang research kita buat tu, Universiti Melaya buat lah, untuk bagi kanak-kanak aktif tu boleh aktif bermain bola. Jadi itu yang dimasukkan mula-mula research ke UM ni, untuk kembangkan bola dekat Malaysia ni melalui kanak-kanak, bukan melalui orang tua. So itu asal dia mula-mula. Aku tanya dulu. So program dia aku namakan program lah Ya, program lah. Baru lagi lah kiranya. Kalau dekat bermula bila? Dia mula start dia daripada 2016 lagi. Tapi dia berterusan 3 tahun. Tapi disebabkan COVID lah masa tu. Bila COVID jadi, semua program-program outdoor ni macam matilah. Terutama sekali walking football lah. Ni pun baru nak start balik. Faham. So asalnya kat Malaysia ni, kalau tanya saya lah,
memang mula daripada kanak-kanak yang main, bukannya orang tua. Kanak-kanak obesity. Ya, kanak-kanak kita tak panggil obesity kan. Kanak-kanak ni pula kan, cuma yang mungkin lebih berat badan macam tu. Lebih berat badan yang lebih sopan. Kurang aktif dekat sekolah. Faham. Itu pun sekarang ni pun masih ada lagi kita buat program tu. Oh. Tapi itu kita bincang kejap lagi ke macam mana? Masuk episod seterusnya? Tak ada. Boleh. So kalau tadi nak cerita lah, sebenarnya asas main walking football ni simple je. Okay. Boleh lari, kena berjalan, tak ada tackle, tak boleh tackle melompat, tak boleh. Tak boleh melompat. Oh, okay. Tanduk tak boleh, bola tinggi tak boleh. So kalau bola Ya, aku cuba nak kumpulkan. banyak sangat dah. Dia pun laju sangat. Yang pertama tak boleh lari. Okay, yang lari kedua, kita faham lah. So jalan simple lah. Jalan simple. Yang kedua tak boleh. Tak boleh tackle pun tak boleh. Tak boleh tackle. Kasar tu tak so boleh. So kalau nak rampas bola macam ni? Rampas bola dia ada cara dia lah. Rampas bola, kalau bola tu bukan sepanjang masa orang boleh pegang. Kita kalau kita boleh tunggu dia mistake no contact physical. Tapi contact dengan bola tu boleh lah. Body biasa boleh lah kan. So kalau dia ada boleh. Dia ada cara dia sebenarnya. Dia ada view pandang. Dia 180 darjah kalau saya nak tunjuk. Dari belakang tak boleh masuk, dari tepi tak boleh masuk. So dia dari depan sebenarnya. So nak curi bola dia kuis kaki je lah. Tapi kaki tu kena kena bola tu. Kuis bola okey. Kuis kaki tak boleh. Dia tak boleh ada contact kat situ. Tu saya kata macam dia campuran banyak sukan. Nak kata rabi sentuh kan. Rabi sentuh tak boleh. Boleh kena drop bola. So kat sini pun tak adalah kata sentuh tak boleh. Cuma sentuh secara kasar tu. Aku rasa bacuit tu dia, kalau nak lagi senang faham, macam hoki. Okey macam ni. Cuit bola. Dia pakai kayu lah hoki panggil lah. Maksud aku nak cuit bola tu tak boleh ada sentuh, tapi dia tak boleh tackle kaki opponent lah. Dia kena cuit bola hoki tu je. Dia sebenarnya sukan ni dia selamat sebenarnya. Ada punya objektif asal dia bermain tapi dalam keadaan yang selamat. Jadi bila dia punya cara kata nak curi bola ni, kalau orang yang terima bola dan orang yang nampak bola tu dia nampak face to face. So kat situ selamat lebih lah. Kalau daripada belakang dari tepi, orang yang bawa bola tu tak nampak. So tak selamat lah kat situ kalau dia kena curi bola dia. Kalau contoh opponent pandang depan, aku curi bola daripada belakang, aku kuis kaki aku macam ni. Tak boleh. Tak boleh. Tu kita kata. Aku yang tak tunjuk contoh dia macam mana. Aku faham lah cuit silang kaki dia lah. Silang kaki dia daripada belakang. Tak boleh. Dari belakang tu tak boleh. Tapi tak tackle dia pun. Kau tak nampak. Kalau tiba-tiba dia bergerak ke belakang, jatuh impak kau, dah kau yang cedera. Okay. Kalau aku selamat kat situ. Bagi contoh. Kalau aku sliding tackle daripada tepi, tackle tak boleh. tak kena dia, kena bola, dapat bola dulu. Satu lagi rule dia, sliding pun tak boleh. Aku nak bagi clear. Tak boleh, tak boleh main lah. Dia senang je, no running, no tackling, no high ball. High ball, bola tu tak boleh tinggi. Tak boleh tinggi. Takat mana habis? Kalau ada berapa sentimeter? Kalau ikut dia punya rule yang terbaru sekarang ni lah, kita ambil 1 meter. 1 meter daripada tanah lah. Itu 1 meter. So tak boleh main cross lah. Kena ground saja. Itulah dia. Dia punya cross, orang nampak sangat. Paras lutut je. 1 meter paras lutut boleh separuh meter je. Faham. Dia sebenarnya kita nampak macam banyak sangat rule lah. Susahnya nak main game ni. Semua tak boleh. Sebenarnya inilah dia punya beauty dia lah. Dia kena ada teamwork. Dia tak boleh main seorang kat sini. Kejap, sorry. Main tu saiz padang biasa lah? Dia kalau ikut saiz, dia ada boleh main daripada jarak dia 30 lebih kurang 30 meter ke 55 meter. Tu range dia lah. Itu padang futsal Tak, padang bola. Pasti lah. Dia boleh kurang sikit pada padang bola lah. Kalau saiz padang biasa, aku nak bagi aku dan penonton pun faham. Kalau kita sebut saiz padang biasa, macam mana nak separuh lah, lebih kata separuh daripada padang biasa. Padang futsal sama, court futsal. Dia punya kecil, untuk walking football ni, dia sebab dia alternatif. So sebenarnya dia fleksibel. Dia boleh main kat court futsal boleh main kat padang bola pun boleh. Tapi saiz macam-macam saiz boleh. Itu saya kata. Dia pada range 30 sehingga 55 tadi. So kalau kata range dia kecil je, mungkin macam padang futsal biasa kita main, player dia mungkin 5 orang je ataupun 6 orang. Cara nak senang dia, kalau player futsal yang biasa main 5 orang, kita tambah seorang, jadi 6 orang. Aku terfikir 30 ke 55 tu daripada apa? Lebar ke? Maksudnya inci ke? Meter lah kiranya. Dia punya range dia, saiz lebar dengan panjang dia tu 30 kali 55 ke maksud kau? Bukan 30 ke 55
lebar dia. So dia boleh jadi 35, boleh jadi 55. Sebab dia kan dia flexible. Futsal besar sikit, separuh padang kecil sikit. Sebab tu player dia boleh jadi 5, 6, 7. Dia macam tu. Kalau kecil 5, kalau besar sikit 6. Kalau besar lagi padang tu dia buat sampai 55 tadi. Mungkin dia jadi 7 orang lah player dia. Goalpost kalau ikut rule baru ni dia buat 3 kali 2. 3 kali 2. 3 panjang panggil 3. 3 panjang 2 tinggi. Sama dengan futsal? Aduh, aku tak tahu lah futsal punya. Main tapi tak ingat lah dia punya ukuran dia. Tu lah kita main je. Kalau turun main je. Saya tengok tu macam gol budak-budak. Kalau budak-budak sekolah punya, sekolah rendah punya gol bola. Kalau buka YouTube ada je kan. Cuba tengok size try tengok dia punya gol. Selain tu apa lagi beza rule dia dengan bola sepak biasa? Rule dia ni saya kata tadi macam bola tampar lah, bola baling. Bola baling kan tak boleh masuk D. Okay. So walking football ni pun sama. Dia keeper tak boleh keluar D, player tak boleh masuk D. Tapi bola baling kalau lompat baling kaki lepas baling kaki masuk D okey. Tapi ni walking football katalah dia sepak tapi dia luar D. Lepas tu dia sepak masuk gol dan dia termasuk ke dalam gol. Kalau kita ref nampak macam momentum tak ada masalah. Kita takkanlah kita sepak berdiri straight je. Kadang-kadang orang shoot atas line kan, ngam-ngam atas line. Bila dah sepak bola dah pergi, so kaki mesti mungkin terlebih sikit. Jadi itu depends lah. Itu depends dekat ref lah selalu. Ref tengok kalau macam momentum pergerakan tu dia tapi tak apa lah. Secara basicnya opponent ke atau player team tu sendiri tak boleh masuk kotak D langsung. Basic siapa-siapa player tak boleh masuk, keeper pun tak boleh keluar. Keeper saja dalam kotak D tapi keeper tak boleh keluar. Betul. Aku ada buka dia punya size lebih kurang size court FIFA lah. Okay. Kalau rule baru dia 3x2 lah yang baru ni WFA punya. 3x2. Dia buat cup macam mention terus man over 50s. Walking football. Bila tadi kau cakap walking football ni untuk menggalakkan orang bermain bola sepak tapi dalam bola sepak profesional ke futsal profesional dia tak kisah pun umur kau apa. Asalkan kau ada fitness, boleh compete secara kompetitif, kau boleh main lah dengan team tu dan tournament tu. Tapi macam walking football ni ada restrict pasal umur ke, ada saiz badan yang boleh ke? Kalau buat masa sekarang ni untuk walking football ni dia orang restrict ikut kategori dia baik umur lah. So ada 60, 50 ada dan ke bawah. Tapi untuk perempuan saya tengok setakat ni all age. Dia tak ada umur. Mungkin sebab dan satu lagi yang special dia ada mix lah kat sini. Mix maksudnya laki dan wanita pun boleh main satu team. Dan ada juga buat masa sekarang ni ada juga yang OKU pun boleh main juga. Maksudnya kalau macam tu autism lah, maksudnya OKU bukan yang pakai kursi roda apa lah kan. Mungkin dia boleh bergerak mungkin dari segi pendengaran OKU kan. mental lah. Dia boleh main juga. Dia memang kat situ dia open sebenarnya. Kategori mix tadi tu. Dia ada itu dia punya kelebihan kan rules dia kan sebab tak boleh touch, tak ada tackle. So benda tu membenarkan orang yang mungkin tak berkeupayaan disable tu dia boleh main juga bola. Faham. Tapi aku tengok tadi kalau kata kita dah letak had umur, aku rasa umur-umur macam tu dah tak main tackle dah dia orang dah keupayaan dia dah kurang. Nak jalan pun tak larat dah sebenarnya. Dah ni gaut tu lah. Kalau kira maksudnya kalau dah umur macam tu, kita letak rule macam tu pun tak ada yang dia nak lari ke nak langgar rule ke apa, macam sesuai lah dengan umur dia kan. Faham? Menarik. Kalau ikut sekarang ni pun saya sendiri ada untuk jadi trainer untuk kanak-kanak masa untuk program lah. So satu program yang baru bulan ni kita buat kan. Ni under KPM lah, Kementerian Pendidikan Malaysia. So ni kita buat dulu untuk kawasan Bangsa dan Pudu saja. Ini kita kumpulkan sekolah-sekolah kan dah habis exam semua kan, budak-budak tak ada aktiviti. So kita nak kanak-kanak yang inaktif ni nak join. Jadi kita minta PPD lah susun siapa kanak-kanak hantar untuk kita buat training untuk walking football ni. Dan kita dah mulakan dekat sekolah dekat Brickfield tu, SK Vivi Kanandan baru ni. So next week pun ada lagi.
So kat sini kita nak tekankan yang kita pilih lah sebenarnya kanak-kanak tu. Kita minta untuk kanak-kanak yang aktif tu supaya kita nak bagi dia pendedahan dan kita nak dia jadi aktif sebenarnya. Faham. Dengan sukan yang consider mudah lah untuk orang belajar. Betul. Tak perlu. Dia sebenarnya kat sini mudah dan selamat. Kita tekan kat situ dia selamat lah. So risiko dia untuk injet tu rendah lah. Faham. Dan tak perlu fitness yang tinggi lah. Sebab kalau nak lawan geng-geng futsal, geng-geng bola yang dah lari berdesup, dribble, pusing-pusing, susah lah untuk budak-budak yang tak aktif ni. Betul. Jadi mungkin walking football ni alternatif lah kepada diorang untuk belajar mula bersukan lah. Tapi walking football ni masa dia lebih sikit. Masa ada kira macam mana? Masa dia sebenarnya panjang sikit. Dia biasanya satu half tu ambil sampai 15 minit. Biasa kalau futsal kita main mungkin dalam 7 ke 10 minit, 8 minit macam tu. Dia double kan biasanya masa dia. Memang dia walking, tapi nak kata fitness tu sebenarnya kena ada jugalah kalau kata main permainan. Kalau nak sepak, nak shoot macam boleh lah, sepak kuat boleh lah. Boleh. Apa lagi rules lain yang beza? Beza dia free kick. Okay. Free kick dia tak boleh free kick terus. Dia indirect free kick. Maksudnya apa-apa yang kita ambil free kick tu, dia mesti kena passing kawan. Dia tak boleh shoot terus. Oh, free kick kena passing member dulu. Kena passing member dulu. Boleh shoot. Ataupun mesti kena ada second ball lah. Ataupun touch kat second ball. Dia kalau touch tapi bola tak pergi mana, pergi situ je, 1 inci je gerak. Boleh lah. Boleh. Dia janji ada, maksudnya dia kira consider passing lah. Memang selalu buat. Tapi macam sesuai lah dengan awak dah boleh lah. Banyak sangat trik-trik aku dah terfikir nak buat lah. Boleh try? Lagi apa biar? Keeper rules dia ada beza. Kalau ikut rule baru ni boleh dia tangkap? Boleh. Terbang boleh. Terbang boleh? Kiri boleh terbang. Dan bahagian D tu bahagian dia sajalah. Bahagian dia saja. Cuma beza dia tak boleh baling ke atas. Dia kena bawah pinggang. Rolling atau bawah pinggang bola dia. Kita main rendah, bola rendah. Kalau release bola boleh ke atas? Tak boleh. Drop kick pun semua tak boleh. Tapi dia boleh sepak macam biasa, passing-passing tu tak ada masalah. Passing grounding lah. Grounding lah. Ataupun rolling bola pakai tangan tu boleh. Lompat tak boleh. Oh, drop kick tak boleh. So, maksudnya drop kick tak boleh. Baling sepak. Contoh boleh. Kalau apa sepak rendah tapi kita baling, kita selalu ada bola kan. Tak boleh. Drop kick tak boleh. Tangkap banyak kali? Tangkap banyak kali boleh. Tapi dia kalau lompat tu tak boleh. Contohlah tiba bola naik kat dia, ataupun orang cross corner kan, dia pergi lompat tangkap. Lompat tak boleh? Lompat tak boleh. Keeper tak boleh lompat. Dikira high ball lah kalau lompat tu. Faham. Dia sebenarnya rule dia nak kata tu banyak, memang banyak. Tapi boleh lah kalau nak pergi jemput saya jadi trainer. Sempat dia menjual diri tu. Boleh. Dia pergi trainer tu bawa buku. Jual buku sekali. Betul. Pandai tak? Tapi keeper rules keeper ni kalau bola sepak defend tak boleh passing keeper. Ini macam mana habis? Kalau untuk walking football ni, dia sekarang yang kalau WFA yang baru ni lah, dulu boleh unlimited passing dengan defend. Maksudnya kalau orang nak masuk, kita takut, kita passing keeper passing balik. Mainkan keeper je. Seman macam bola sepak dulu lama lah. Dulu masa dia tak revise boleh. Tapi sekarang ni kalau ref rasa benda tu wasting time, dia boleh kenakan kesalahan. Faham. Macam mana level wasting time tu? Ada limit ke? Berapa kali ke? Ada dia masa ke? Itu bergantung pada ref tadi. Kalau ref tengok macam dah terlalu pasif kan, bila kita main kalau passive game, ref boleh kata kesalahan lah, amaran lah untuk dia. So dia fall macam biasa lah? Kalau nak cerita pasal fall ni, dia ada lain cerita dia lah. Kalau basic je, basic dia. Sebenarnya tu saya cakap, walking football ni nampak je simple, tapi satu lagi kita latih dia dekat dari segi disiplin tadi tu. Faham? Sebab walking football ni, kalau kita buat 3 kesalahan, kita dah kena sing bin. Sing bin ni macam hoki punya lah, kena duduk luar. 2 minit. Dia bukan yellow card, red card. Dia maksudnya 3 kesalahan berturut-turut. Walaupun kesalahan tu kesalahan yang ringan-ringan je lah. Contoh kita sepak out tapi kena line kan, atau tu bukan belakang line ke, bola bergerak ke kan, dah jadi satu kesalahan. Kau kumpul 3 kesalahan, dah kena kad biru. Dia panggil kad biru. Kita pakai kad biru dengan kad merah. So kad biru berapa lama? Dia 20% daripada total game. Kalau game tu 15 minit lah biasa kita main, so 20% mungkin dalam 3 minit lah kat luar. Lama juga. Dia pakai macam tu. Dan tu 5 lawan 4 lah. Ya, 5 lawan 4 lah dalam masa. Disadvantage lah. Disadvantage. Dia problem dia kat situ lah. Kalau main apa-apa, itu yang kena ada teamwork tadi tu.
Kau dah ada 2 kesalahan. Kau dah ada 3 dah 1 kesalahan. Kena ingat-ingatkan kawan. Saya pun akan ingatkan awak juga. Mic tu kat mulut. Makin jauh. Risau saya. Orang muda tak boleh main lah. Orang muda adrenalin dia tinggi kan. Jadi tiba-tiba kawan dekat tak ada prap, dia pergi cross. Sebelum aku nak cerita pasal adrenalin tu, nak habiskan pasal kad ni. Yang kad merah time bila boleh dapat kad merah? Kalau dah buat 6 kali kesalahan lah, macam tu lah. 6 kali? Ya, dah 3 kali kesalahan yang tadi. Dan dia buat 3. Lagi dia masuk balik dan dia buat lagi 3 lagi kesalahan. Second blue card tu. Ya, second blue card dia jadi boleh dapat red card lah. Ataupun satu lagi dia boleh dapat straight red card jugalah. Andai kata kita tengok permainan dia terlalu kasar. Macam yang ada satu bola sepak tu, bola boxing football. Kau pernah nampak? Tak. Kau ni ada kat Rusia. Dia main bola. Ini dah cerita lain, bola lain tak? Aku cerita sikit lah. Kau kena jemput trainer lain pula. Kau tak? Boxing football ada. Dancing football ada. Ada sekarang. Kalau yang boxing football, cerita walking football. Boxing football ni, dia main bola macam biasa, sepak, tapi dia boleh tumbuk opponent tu. Bola ke lain tapi tumbuk je lebih. Tapi pakai glove semua lah. Ada. Macam hoki ice tu ni. Macam main game PS2 dulu yang lumba motor betul dia tumbuk orang. Aku tengok dia video dia. Okay, sepak betul lah. Ya, aku nak tengok lah boleh. Sampai kat opponent dia. Tapi bola dia pergi kejar bola. Bola dah kena lain dah. Tak fall pula. Dancing football, sebelum sepak kena dancing dulu, baru boleh release bola. Okay, dah. Kau tengok. Walking football, kena fokus walking football. Apa fighting football? Boxing football. Ambil betul. Kau ni banyak sangat main bola ni. Aku tahu Harimau Malaya je. Aku punya tak. Tadi kau sebut pasal adrenaline. So kalau ada lah bongok. korang tengok ada. Boxing football. Dia kan? Pakai full set kan. Bola dah out, tumbuk lagi. Bola dia lebih kepada tumbuk daripada bola kan. Tapi main bola. Tak apa, ajak lagi lah. Itu benda-benda baru. Ada kawan? Tak ada. Mungkin kita kena bawa lah. Hafiz dah jaga walking football, kita boleh buat boxing football. Dia lebih kepada menumbuk daripada main bola. Tak apa, itu aja kita cerita. Macam tak pentingnya untuk negara kita. Release tension. Okay. Tadi kau sebut pasal adrenaline. Aku terfikir, kalau bola sepak biasa, futsal biasa, yang sukan biasa ni lah, normal ni, dia punya kompetitif tu diuji dengan adrenalin, dengan kelajuan, dengan kesusahan dribbling bola tu semua itu, dan perbezaan skill orang ni, skill orang tu, itulah yang menyebabkan sukan tu kompetitif. Tapi dalam walking football, dia berjalan je, lepas tu tak boleh tackle, tak boleh apa, banyak sangat pantang larang dia. So dekat mana kompetitif tu? Maksudnya kat mana adrenalin tu datang untuk main bola? Faham tak soalan aku? Kalau pandangan saya lah, sebab saya main pun kadang main suka-suka. Kita main nak sihatkan mula-mula petang-petang. Jadi kita nampak dia punya tu kesusahan tu bila kita nak lepas. Kita kan tak boleh berjalan, tak boleh berlari. Kita nak gelecek pun dah gelecek macam tak gelecek je pun. Tak kat situ je kan. Jadi macam mana kita nak lepas tu? Jadi kat situ yang datangnya teamwork. Kalau kita dah main dengan kawan-kawan, passing kat sini kan, kita dah dapat mungkin tiki taka salah satu dia punya tu. So bila kita dapat buat permainan yang kata 1-2 passing pun dah sampai depan, kat situ dah memang kita akan jadi lagi seronok adrenalin naik kat situ. Bila walaupun kau tak berlari pun, kau berjalan pun, tapi kau boleh buat permainan yang cantik macam tu kan. Control ball. Aku sebenarnya tak pernah tengok lah, tapi tadi tengok kejap. Kau bayangkan dengan fizikal orang yang berumur 50 dan ke atas. Yang tu satu. Yang keduanya, biasa contoh lah, kita ambil contoh yang mudah. Orang bermain bola sepak, nak beat opponent, dia main 1-2 pass kan. Kawan tu pass, dia berlari untuk nak beat. Yang ni aku nampak tadi ada je diorang buat 1-2 pass, tapi pergerakan dia kena lagi cepat walaupun berjalan laju lah. So maksudnya dia kena pakai critical thinking dia lagi cepat. Betul. Member tu nak kena kira kawan ni jalan ni berapa lama nak sampai bola yang dia passing tu. Dia tak boleh passing kuat, kena passing ikut average member tu. Bukan ke benda tu lagi susah?
Bukan lagi susah, lagi mencabar. Ya. Vision dia tu. Dia sekarang ni bila main bola, kita nampak vision dia. Kalau main bola biasa, kita passing je, kita harapkan member boleh pergi kat mana bola yang kosong tadi. Kalau main wakil football, kita tak boleh buat macam tu. Kita kena bayangkan kalau member kita tu dah bergerak dan kita akan passing dekat dia, at least memang dah sampai di dalam, kena dia boleh capai tu. Memanjang terupas lah dia macam tu. So the vision dia tu memang lebih lagi daripada aku rasa sukan ni sesuai untuk player-player yang bola melekat dekat kaki. Macam Messi, Arif Aiman, Neymar, yang bola tu kalau dia kontrol tu tak pergi jauh lah, orang susah nak rampas. Player-player yang macam tu aku rasa dia advantage lah kalau main walking football ni. Sebab dia orang tak boleh tackle dia, tapi bola melekat dekat kaki dia. So susah orang nak rampas bola dekat dia. So kalau orang dekat pun dia dah ada skill untuk dribble orang tu. So aku rasa player-player macam tu akan dapat advantage yang banyak lah, kalau yang high skill lah. Kan? Setuju? Benar? Tapi yang penting sukan ni adalah sukan berkumpulan lah. Kan? Kadang-kadang ada seorang yang power macam Arif Aiman pun, tapi tak bermain secara berkumpulan, susah juga nak bawa berjalan dari bawah naik ke atas. Memang tapi kita cakap Arif Aiman zaman umur dia 24 tahun. Kita tak tahu Arif Aiman zaman 40 ke 50. Mungkin dah lain dah dia punya level of fitness tu. Kan? Fizikal kan? Lagi. So macam mana Kate? Okay, aku masih faham lagi. Masih mencari apa yang aku boleh tanya. Sebab tak pernah tengok. So kalau tengok baru nampak poin-poin dia, kenapa dia macam ni. Keeper okay, main 5 orang. Itulah excited lah. Kalau aku nak tengok. Tadi nak tengok sendiri. Kau cerita pasal boleh main mix, lelaki dengan perempuan campur satu tim. Macam mana kiraan berapa lelaki berapa perempuan tu? Ada rules dia juga ke? Ada. Kalau yang dia sebenarnya bergantung, mana-mana tournament bergantung kepada penganjur, organizer lah. Tapi yang biasa kita cadangkan, dia akan bagi half-half lah. Kalau kita main padang tu 6 orang, so 3 lelaki 3 wanita. Kalau kata main 5 orang, mungkin 2 sepanjang masa, wanita 2 orang mesti ada dalam padang. Sama juga yang 3 orang tadi, sepanjang masa perempuan 3 orang mesti ada dalam padang. Tak kisah ada field player ke atau keeper ke? Tak kisah. Dia mesti 3 orang. Sebab dia boleh rolling substitute. Keeper pun boleh tukar dengan player, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang perempuan takut bila main dengan lelaki, perempuan takut nak jadi keeper, takut lelaki shoot kuat kan. Tapi tak kisahlah kalau perempuan tu macam boleh tahan, ada kemampuan untuk menahan jadi goalkeeper, so boleh je lah. Tak ada spesifik keeper kena lelaki, keeper kena perempuan, tak ada spesifik macam tu lah. Dia sebenarnya ada satu rule lagi yang menyelamatkan keeper tadi lah, kalau keeper perempuan. Sebab attacker dia tak boleh shoot direct terus kalau ada orang kat depan dia. Maksudnya kalau ada defender, attacker tadi tak boleh shoot kepada keeper tu kalau ada orang defender kat depan. Kalau dia shoot juga kena defender, dia dah dapat kesalahan tadi. Tapi kalau contoh ini nak shoot, so depan dia ada defender, dia tak boleh shoot, passing kawan lain, buka cari ruang. Yes. Tapi kalau ini one on one dengan defender, kalau defender jauh lagi, dia boleh shoot tak? Boleh. Kalau tak, itulah kata, kalau tak ada halangan kat depan, dia boleh shoot, tak ada masalah. Tapi kalau bola tu ke arah gol, tapi macam ada defender, boleh consider jugalah sama ada bola tu tinggi ataupun membahayakan lah. Tapi kalau macam kita rasa bola tu sebenarnya dia memang ke arah gol dan defender dia tak mengganggu pun sebenarnya, mungkin tak berada, boleh kalau gol dia kira gol lah. Dia macam tu. Aku terbayang lah kalau aku main kan, dia cabaran dia adalah yang pertama cabaran dengan diri sendiri, sebab kita dah biasa dengan bola sepak, kita geram lah. Yang kedua yang tu lah, tak boleh ada kontak dengan, tak boleh shoot kalau ada orang kat depan. Dia macam mana kita nak buat percubaan untuk nak mencari gol? Dia sebenarnya untuk cari gol ni dia kena biasakan main bola grounder sebenarnya. Kita kena cuba shoot secara grounder, melepasi ruang-ruang ada kan. So kalau grounder ni dia lebih kalau kena pun kena kaki defender kan. Biasanya kalau dia tak bukan nampak intent, kalau sebenarnya ref ni akan tengok intention sebenarnya. Kalau memang dia terus rembat juga ke arah defend tu, memang kesalahan lah. Tapi kalau memang dia ada ruang, dia nak rembat dan terkena juga defend, mungkin benda tu tak jadi kesalahan. Dia sebenarnya apa-apa pun sukan walking football ni dia balik kepada ref tadi.
Sebab ref ni dia yang akan jaga keselamatan tadi tu. Dia punya fokus first keselamatan lah. Dan yang kedua kesalahan tadi lah dia check tadi. Tadi kau dah cerita free kick. Kalau penalti dengan corner kick macam mana Fiz? Penalti dia sebenarnya untuk walkie football ni, mana-mana sepakan Maribor Fall lah, kita nak mulakan permainan tadi, dia mesti 1 meter daripada bola. Itu syarat dia. Maksudnya tak boleh lari jauh ke ambil bola. Apa-apa 1 meter. 1 meter maksudnya lebih kurang 1 langkah je. Kita kira macam tu je, 1 langkah. 1 langkah. Senang kata lah. Itu tak macam 1 meter 1 langkah. 1 meter panjang tau. 1 meter lebih kurang ni je. Panjang tak? Tak, ni tak. 1.5 meter lebih kurang. 2 Ya ke? meter. 1 langkah lah. 1 langkah. 1 langkah besar. Lebih kurang lah 1 langkah. So sama juga macam penalti tadi. Penalti pun 1 langkah juga. So daripada 1 langkah tu dia boleh shoot lah sekali. Corner kick 1 langkah. Sama juga. Mana-mana ambil sepak mula mesti 1 langkah. Walaupun bola out ke apa kan. Oh, ini player-player Brazil ni tak boleh lah. Player-player Brazil suka ambil langkah panjang. Acah pun tak boleh. Acah tak boleh. Kalau keeper, kalau penalti tak boleh acah. Apa yang boleh menyebabkan penalti? Kalau walking football, tackle tak boleh. Kalau tak tackle lah. Ini saya keluarkan terma yang biasa kita dengar tu, dokso tadi tu. Dokso Doksu tahu lah. Deny of obvious scoring opportunity. Okay, maksudnya dokso lah. Maksudnya contoh macam ni lah. Bila dia ada peluang nak gol masa tu, dan ada player dari tepi masuk. Kan tadi tepi tak boleh masuk kan. Mungkin dia tolak ke, dia bentis ke dari tepi. Walaupun orang tu ada clear nak bolehkan carikan gol, boleh jadi penalti. Walaupun dekat luar D. Boleh jadi penalti. Itu kalau di itu kawasan D tu lah. Ya, kalau biasa nak shoot mestilah dekat kawasan D kan. So kata dia nak shoot, dan suddenly ada orang yang masuk dari tepi ke ataupun dari belakang je, menyebabkan dia tak boleh nak shoot. Sedangkan dia boleh ada peluang nak gol kan tadi. Itu kira dokso lah. Deny of opportunity tadi, peluang tadi tu. Kalau ada peluang untuk menjaringkan gol, peluang menjaringkan gol, dihalang, boleh dikenakan penalti. Itu satu lah. Tapi bergantung kepada jarak dia dengan kotak D lah. Tapi kalau ada peluang untuk menjaringkan gol, dia berada di tengah dan dia di tackle di tengah, dapat penalti tak? Tak dapat. Dia macam ni lah. Dia sebenarnya dia ada 4D lah. Aku panggil. Dia panggil 4D. Dia punya konsep dia. 4D ni yang endangered apa? Direction. Dia punya tu. Dirty dia. Yang dangerous lain. Direction. Okay. Lepas tu dia punya dangerous ke tak. Dirty. Dia direction. Tu lain. Dia dapat itu. Direction ni maksud saya, kalau bola tu ke arah gol. Kadang bola tu melalut dia sepak kan. Tiba ada orang tackle, takkan nak bagi dia penalti. Tak boleh lah macam tu. Itu salah satu lah. Lepas tu jarak antara kita panggil jarak antara borang terakhir dengan bola tu. Contohlah kata, kan kita kadang ada masa-masa lah yang defend tak ada, dan ada orang dekat sini. So susah nak tunjuk gerak-gerak dia. Biar aku pegang kau cakap. Contoh last man dekat kawasan D. Tapi bola tu sebenarnya dekat lagi dengan attacker tadi. So kat sini peluang untuk attacker tu menjaringkan gol lebih banyak. So kalau dia halang, dah kira dah mengganggu dokso tadi lah. Tu dia panggil dokso tadi. Satu arah, satu direction, lepas tu jarak dia tadi. Satu lagi yang terakhir, benda biasalah kalau orang masuk dalam D lah. Tu confirm penalti. Walaupun tak sengaja lah. Dia contoh kan selalu kita duduk kalau main bola baling ke duduk depan line semua. Tiba duduk ngundur termasuk kaki sebelah. Dan masa tu pula bola tu pun ada dekat dengan area kawasan yang patutnya boleh jaringkan gol lah. So referee boleh panggil penalti juga. Tu secara mudahnya memang kalau masuk D, possible dapat penalti tu tinggi lah. Tapi kalau bola jauh, bola dekat kawasan opponent, yang defender duduk bawah, tiba-tiba termasuk tak sengaja dia dah boleh pegang sendiri tu. Ragu macam tu. Tiba-tiba hayal borak dengan keeper sendiri. Termasuk. Referee nampak, boleh consider penalty ke tu? Kalau saya tak, sebab kalau itu saya kata bola tadi tu, kat mana kedudukan bola tadi tu. Kalau bola tu berada dekat kawasan yang boleh jaringkan gol tadi, so kita bagi penalti lah. Kalau bola dekat kawasan jauh, tiba orang termasuk sembang, kita bagi free kick je lah. Unless dia purposely masuk lah. Yes, tak boleh. Kalau purposely masuk pun sekarang ni, dia panggil macam dia dapat kesalahan, tapi permainan diteruskan. Tak penalti lah. Tak adalah. Maksudnya orang yang masuk tadi tu, kan katalah dia menyerang, tim dia tengah menyerang, kawan ni tanker seorang kat belakang, duk tersembang pula dengan dia punya keeper. Jadi biasanya keadaan ni
orang tu kalau ref nampak, ref akan bagi kesalahan. Maksudnya amaran dah, dia dapat kesalahan tadi. Tapi permainan diteruskan lah sebab benda tu jauh kan, dia tak kena, tak ganggu. Okay, kita dah nak menghampiri ni lah. Tapi ada satu lagi terfikir. Walking football 100% kena walking ke, atau time bawa bola je walking, time nak kejar boleh lari sikit-sikit ke, macam mana? Dia sebenarnya kalau kita biasa kan dengan brisk walk kan, dia ada pace-pace dia. Sebenarnya bukannya berjalan ni kita nampak berjalan biasa ke? Tak juga. Sebenarnya untuk walking football ni boleh juga berjalan laju. Sebenarnya kat sini bila kalau brisk walk pun ada pace-pace yang kita boleh jalan biasa, ada yang jalan laju. Tapi dia punya tips dia, janji kedua-dua kaki berada di atas tanah. Dia tak boleh terbang lah. Itu dia kalau terbang dia flying football. Bila kita berlari, dia punya apa nama maksud yang terma berlari tu, bila dua-dua kaki tu kat atas terbang, terkapung floating macam rule sukan berjalan tu lah. Sama. Dia kaki dua-dua kaki berada di tanah. Jadi tips dia sebenarnya berjalan pakai tumit sebenarnya. Itu dia. Jenis jalan pakai kita, maksudnya tumit tu yang letak ke tanah tu dulu. Maksudnya berjalan kita gunakan kalau tumit. Kalau jalan kita menjengkit, itulah possibility nak berlari. Sebab orang berlari dia akan gunakan kaki depan. Itu tips dah. Tapi kalau nak, Aku dah lost yang flying football. Pungut lah. Sukan jengka lah. Aku perkenalkan kau dengan sukan-sukan yang tu daripada negara mana? Boxing football, flying football. Kau kena belajar benda-benda ni. Kau tak boleh. Aku rasa benda tak perlu untuk negara kita. Ini evolusi. Kau tak boleh menafikan evolusi. Tapi kalau nak belajar lebih lanjut, ini pun nampak macam pening kan. Kalau nak belajar lebih lanjut, Apis kau ada buka kelas untuk belajar walking football. Macam mana, kita Apis? pun kalau macam saya, kita ada buat collaboration jugalah dengan KBS. So KBS kalau apa under KBS dia Kementerian Belia dan Sukan. Kadang-kadang orang ingat KBS benda lain. Kadang basah sejuk. Jenamanya apa? Jenama jam. Jenama jam. Aku bagi tahu. Apa kau collaboration dengan KBS? Dia kalau ada KBS Hanayo Hanayo bawah Hanayo yang walking football ni berkembang sebenarnya. Sebab Hanayo ni dia nak perkenalkan sukan baru. Jadi mungkin KPI dia kenalkan sukan baru, dia nak walking football. So walking football ni dia letak bawah program Master Sport dia panggil. Maksudnya jadi priority KBS sekarang ni. So setiap negeri nak tak nak mesti kena buat at least bengkel ataupun tournament untuk setiap negeri masing-masing. Itu yang menyebabkan makin berkembang lah kalau community kan. Itulah. Macam saya ada pergi buat trainer lah. Dekat KBS Perak ada. Kita ada buat mini tournament dekat Penang. Lepas tu sekarang ni pun dah banyak start nak masuk UiTM, dah nak start masuk. Dia nak fokus kepada student universiti. Yes. Jadi kenapa masuk dekat student dengan universiti? Dia kan macam umur yang community. Itulah saya kata sebelum ni asal dia macam tu dah. Tapi bila sukan ni dah makin berkembang, dia nampak sebenarnya sesuai untuk semua umur sebenarnya. Tak perlu nak tunggu tua pun main benda game ni. Cuma dia punya target. Itulah tadi kalau yang injured main bola. So boleh convert ke berat. Itulah macam kata kita badan besar, nak main, nak beat dengan orang yang lincah-lincah susah lah. So nak main bola juga kan. Dia perkenalkan alternatif satu lagi ni. Macam mana kalau orang berminat nak jemput kau untuk bagi talk lah pasal walking football, memperkenalkan walking football dekat sekolah ke, dekat community dia ke, kat flat dia orang ke? Kalau saya adalah dari bawah kelab walking football Universiti Malaya lah, kita panggil WAFUM. So WAFUM ni kita boleh hubungi melalui social media. Kita ada semua, ada Instagram, Facebook, Instagram ada. Macam mana spelling WAFUM? WAFUM WAFUM. WAFUM. Ataupun walking football Universiti Malaya. Okay, boleh konteks pula. Kalau kita pengurus kita Encik Ahmad Shah, boleh kontak dia pun boleh. Ni ada WAFUM 19. Yes, kita start daripada 2019 lah kalau ni. Official dia. Sebelum COVID. Baik. Aku rasa okay. Satu lagi point. Apa? Jangan baik lagi. Sebab aku terfikir macam ni point dari segi referee. Aku duk nampak macam point tak ada tackle. So mudah sikit kerja referee kan. Macam dia punya point-point tu dah berkurang. Saya tak habis lagi. Bagi saya habis dulu orang masuk. Sebab kau cakap mudah referee tadi, aku tak rasa mudah untuk kerja referee. Sebab bila dah digantikan dengan tak boleh masuk kot depan lah, tak boleh shoot straight lah, tak boleh masuk D1. Astaghfirullahalazim. Haram.
Aku baru faham. Tak boleh sepak direct ke gol. Direct kalau ada penghalang orang ya. So dia punya rule banyak juga. Banyak pantang larang lah daripada bola sepak biasa. Referee ada referee asing Dia referee dia untuk walking football ni ada 3 ref sebenarnya dalam satu padang. Oh yo. Linesman 2. Tapi main saiz kecil. Main tak mana-mana konsep pun sama. Dia akan 2. Maksudnya macam futsal juga. Yang linesman 2 dengan referee tengah. Tapi dua-dua pakai whistle tau. Maksudnya dua-dua pakai whistle. Sama macam futsal lah. Sama macam futsal. Berapa referee tadi? 3 ke 2? 3 referee. Maksudnya satu akan jadi head referee, satu tengah lagi yang akan mencatat kesalahan, dan satu lagi yang handle untuk simbin ke kat luar punya lah. Yang macam masa benda-benda macam tu lah. Linesman tak ada? Linesman tak ada. Tadi atas padang 2 lah. 2 dalam padang 2, satu dekat yang area atas padang 2, dua-dua pegang whistle. Yes, dua-dua. Kalau andai kata dia kan cover separuh biasanya macam tu lah. Kita macam futsal kan, kalau half sana ref kena jagalah. So ref sebelah sini, yang mana-mana dekat ref ni akan jaga. Dan ref pun sebenarnya, yang head ref tu dia boleh masuk dalam sebenarnya. Dia boleh masuk dalam. Kalau dia tak nampak, dia boleh pergi. Dia tak perlu duduk kat atas line pun sebenarnya. Dia boleh masuk dalam. Macam futsal kita main kat luar je kan, tepi-tepi kan. Dia untuk walking football ni dia agak fleksibel untuk ref ni. Faham. Ref ni boleh dia macam free rule ke. Sebab kalau futsal aku tahu dia akan ganggu gameplay lah. Tapi futsal referee boleh masuk dalam ke? Futsal dia just tak masuk dalam. Tapi kalau ada foul apa dia akan masuk lah. Tapi referee walking football time game on dia boleh masuk dalam. Kalau biasanya macam kat luar macam futsal lah kebiasaannya. Tapi kalau dia boleh masuk dalam, kalau dia tengok kan benda mungkin lambat ke kita tak nampak ada gangguan pandangan. Aku rasa dia just masuk nak tengok angle. Nak tengok angle. Sebab dia orang kan berjalan, so dia orang tak pakai banyak space dengan cepat. Kalau futsal dia boleh berlari, so nak pakai banyak space dengan cepat lah. Kalau futsal tak boleh predict lah bola nak pergi mana. Kalau walking football ni macam boleh predict lah bola akan pergi sini. Cuma nak tahu masuk bola terpelanting puk kena telinga. Terkoyak. Itu episod yang lain. Macam awak dapat awak dapat fikiran saya suka. Awak macam promote episod awak lah. Betul. Boleh tengok lah episod yang telinga koyak sebab main bola tu. Futsal. Main futsal. Lepas tu ada link buku, beli buku awak. Itu je. Habis aku rasa input yang banyak lah pasal walking football ni. Aku tadi terkejut dapat notification. Aku rasa ni guest yang agak besar untuk borak-sorak. Kejap lagi aku share. Aku bagi ni banyak sikit. sangat teaser kau. Tak tahu naik ni. Dah serius. Aku baik. Tak kata lah tadi. Itu saja. Flying football memang tak ada. Itu aku cakap tadi. Apis dah buat walking football. Kita sama ada nak buat boxing football atau flying football. Aku tak nak buat. Sekejap lagi macam mana nak terbang-terbang. Flying football kita kena pakai harness tu. Pasal macam flying fox, berang. Kaki tergantung, bola kat bawah. Oi, idea tu. Masalah costing, safety apa semua macam mana. Itu tak kira lah. Ini kira cerita kebulan lah. Cara. Tak payahlah, macam tak perlu. Baik, itu saja. Hanayo tengok dia reject. Ada Ayu tengok ni gelar ya. Baik, terima kasih Fiz. Terima kasih di atas perkongsian yang menarik. Kalau berminat untuk mendapatkan khidmat Apis menerangkan pasal walking football, boleh call Apis, refer dekat Wafum tadi. Kalau berminat nak tahu pasal flying football, contact Syakir. Dan kalau berminat nak baca buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023 dan masih bernyawa musim 2024-2025, dapatkan di TikTok Shop Sorak Media. Kalau berminat nak dengar borak-sorak, di mana Kate? Spotify dan juga awak tak study lah. Geram lah saya. Itu kerja buat saya. Sorry. Spotify dan YouTube. Sama juga Sorak Media di channel YouTube Sorak Media dan Facebook dan lain-lain lah. Korang boleh dapatkan. Tengok. Itu saja. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.